Assalamualaikum, saya Muhammad Syed bin Rasli. Hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu amalan gaya hidup sihat. Okey. Pertama, amalan gaya hidup sihat ni adalah merupakan amalan yang dapat meningkatkan kualiti dalam kehidupan seorang manusia. Okey, jadi bagaimana kita nak tahu apa itu amalan gaya hidup sihat? Pertama, dari sudut pemakanan. Sebagai manusia, kita perlu makan makanan yang seimbang atau mengikut piramid makanan yang telah disediakan seperti karbohidrat, lemak, tenusu dan sebagainya. Okey. Yang kedua, mengamalkan tabiat sukan yang berterusan, iaitu paling kurang 3 kali seminggu. Okey. Yang seterusnya adalah tidur yang cukup. Okey. Dengan tidur yang cukup ni kita dapat mengelakkan diri kita daripada terkena serangan jantung, kencing manis dan sebagainya. Dari sudut pemakanan pula, jika kita mengamalkan gaya hidup sihat, mengamalkan pemakanan yang mengikut piramid makanan, kita dapat menghindarkan diri kita daripada obesiti dan sebagainya. Okey, itu je lah.